Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera. Pertama, beradab dan berakhlak mulia. Murid-murid sentiasa menghormati guru-guru, rakan-rakan dan staf sekolah. Kedua, berdisiplin. Murid-murid sentiasa berdisiplin dengan mematuhi segala peraturan sekolah dan mendengar kata-kata guru. Ketiga, rajin belajar. Murid-murid yang rajin belajar mempunyai sifat ingin tahu dan tidak mudah untuk berputus asa. Keempat, mempunyai emosi yang terkawal. Maksudnya, murid-murid dapat mengawal emosi mereka secara rasional dan relevan. Kelima, bertanggungjawab. Murid-murid dapat menjalankan amanah mereka apabila diberikan tugas oleh guru-guru. Kesimpulannya, murid sejahtera ialah situasi atau persekitaran di mana murid-murid dapat belajar secara selamat, harmoni dan bahagia tanpa sebarang gangguan emosi dari segi fizikal maupun mental. Sekian daripada saya.